Nama saya Nazatul Shahnaz binti Muhammad Nazri. Saya bertugas sebagai seorang doktor pakar bius di Hospital Kerajaan di Terengganu. Ada satu part tu, saya tak ingat masa tu slot ke berapa, Puan Nisha suruh kita orang melalui satu pengalaman. Masa tu nak tahu the big why, kenapa kita nak buat apa yang kita rasa kita nak buat tu. Dan saya go through tu first time. So masa tu, lepas masuk makin dalam sampailah saya rasa level keempat kot. Memang dah tak tahan, dah menangis-nangis, dah meleleh air mata sampailah ke 7 tu. So memang Puan Nisha suruh kita share. Memang rasa meruntun sangatlah, rasa memang kena sangat-sangat dengan amanah Allah bagi. Berasalah di hati dan bahu masa tu. Bersyukur sangat sebab tak pernah lagi lah melalui pengalaman yang macam tu, yang sampai rasalah getaran tu. Yang tak dapat, dia bukan dibuat-buat, dia memang datang secara semula jadi. Allah izinkan, alhamdulillah. DYP ni specialnya sebab dia ada satu modul yang kita belajar tentang kita sebagai seorang manusia, otak kita, roh kita, fizikal kita, nak kata fungsi setiap satu tu. Bila kita belajar tu, saya seorang doktor perubatan, memang kita belajar secara memang kelas proper, fisiologi, tentang physical, biology semua tu, tapi tak sampai ke tahap yang kita mengolah conscious mind, benda macam tu. Jadi bila Puan Nisha menceritakan dengan kaedah yang sangat menarik dan simple, yang tu lagi satu aha moment sebenarnya yang saya pegang sampai sekarang. Sebab dia menceritakan sampai kita faham kita punya kejadian ni yang Allah buat sangat indah, sangat menarik. Kalau tak tahu, lain cara kita pandang keadaan dunia ni. Tapi bila kita dah tahu tu, kita rasa ya Allah, tak ada apa-apa dah. Memang semua milik Allah lah. Bukannya daripada kita langsung. Tidak ada apa-apa pun milik kita. So tu salah satu yang saya rasa best sangat dalam DYP modul tu. Coach Nisha, kalau sekali pandang dia, dengan gelak dia, kelakar dia, dengan seluruh dia, rasa macam kadang saya kata, kenapa dia macam ni? Dia kelakar tapi dia very warm. Dia very warm, dia dapat satu information, dia akan betul-betul digest, dia akan faham, dia akan challenge sampai sama-sama faham dan kita orang boleh terima. Kami sama-sama feeling kalau dalam Stephen, memang kami akan betul-betul digest information tu sampai rasa kena, masuk dalam hati. So, kalau tak, memang kita akan rasa senang je nak reject dan rasa macam put on hold dulu. So apa yang Puan Nisha buat sebagai seorang coach, dia dah mendalami beberapa bidang ilmu yang memang alhamdulillah saya pun bersama-sama dengan dia dalam bidang ilmu tu, and dia compilekan jadi satu modul. Memang saya rasa memang respect tabik spring lah dengan Puan Nisha. Sebab apa dia boleh manage sampai ke tahap tu, sebab dia dah lalu sendiri dia punya pain yang Allah bagi dia rasa. Sebab tu sampai ke tahap dia rasa nak tolong orang tu sampai dapat keluarkan modul dia sendiri. So dari segi Coach Nisha, belajarlah dengan dia. InsyaAllah saya doakan tuan-puan yang akan belajar dengan Coach Nisha nanti akan jumpalah your purpose untuk hidup dalam dunia ni yang Allah dah cakap. Cuma kita tak tahu, kita baru discover. Bismillahirrahmanirrahim. Buat anda di luar sana yang menghadapi masalah untuk mencari tujuan hidup, apa yang aku nak achieve, apakah aku punya goals matlamat hidup, joinlah DYP ini sebab anda akan menelusuri step by step cara untuk dapat tahu apa sebenarnya Allah nak kita buat dalam hidup ini. Kalau kita belajar kat rumah, kat sekolah, memang cikgu kata jadilah gini, mak ayah kita pesan jadi gini, kita belajar agama, jadilah apa-apalah, jadi hamba Allah yang beriman, jadilah khalifah Allah, semua tu, ya betul. Tapi secara nak tulis step by step tu untuk sampai ke tahap yang sangat jelas, ramai orang tak sampai ke tahap tu. Jadi saya nak cadangkan dan saya nak galakkan sangat-sangat join DYP ni, sebabnya step yang kita akan lalui itu memang sangat jelas sampai ke hujung, sampai kita dapat tulis atas kertas apa kita punya purpose statement tu. Dan benda tu yang ramai orang tak dapat buat. Sebab apa? Dia tak pernah duduk untuk fikirkan pun, ataupun dianggap dunia ni sekadar untuk lalu sahaja. Tidak ya tuan-puan, sebab Allah akan tanya. Allah dah bagi kita ilmu, Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita masa. Semua tu Allah akan soal apa yang telah kau buat sepanjang hidup kau. Jadi tu yang kita nak cari purpose statement tu, dan tu yang kita akan bawa sampai ke mati, insya-Allah.